Tahukah kamu, satu kumpulan rahsia yang bermula daripada tukang batu kini menjadi simbol kuasa dunia? Inilah Freemason, gerakan yang dikatakan mempunyai pengaruh besar terhadap pemimpin, politik, ekonomi dan sistem dunia hari ini. Tapi asal-usulnya bukan dari kuasa gelap seperti yang orang sangka. Ia bermula ratusan tahun dahulu, sekitar abad ke-14 di Eropah. Waktu itu Freemason hanyalah kumpulan pekerja binaan tukang batu dan arkitek yang membina gereja besar serta istana raja. Mereka dikenali sebagai Mason dan sebab boleh bergerak bebas antara kota tanpa terikat dengan tuan tanah, mereka digelar Freemason, maknanya tukang batu bebas. Mereka menyimpan banyak ilmu seni bina, ukuran geometri dan simbol rahsia. Sebab itu, mereka buat sumpah sesama ahli supaya tidak bocorkan rahsia kerja kepada orang luar. Dari situ muncul lambang kompas, sesekuk piramid dan mata satu yang sering dikaitkan dengan mereka. Zaman berlalu, kerja binaan makin kurang. Tapi kumpulan ini terus berkumpul dalam logi atau dewan rahsia. Bukan lagi untuk bercakap pasal batu dan bangunan, tapi untuk bincang falsafah, politik dan idea kebebasan manusia. Mereka mula terima ahli dari golongan bangsawan, intelektual dan ahli politik. Dari sini Freemason berubah daripada persatuan kerja kepada satu gerakan pemikiran. Mereka percaya pada konsep pencerahan, cahaya ilmu yang kononnya membebaskan manusia dari agama dan dogma. Dari Eropah, gerakan ini merebak ke seluruh dunia. Pada abad ke-18, Freemason sudah sampai ke Amerika. Ramai pengasas Amerika Syarikat seperti George Washington dan Benjamin Franklin dilapor ahli Freemason. Di sinilah kuasa mereka mula berakar. Lambang mata satu yang kita lihat di atas piramid pada wang dolar Amerika sebenarnya berasal daripada simbol Freemason yang disebut All Seeing Eye atau mata yang melihat segala. Ia kononnya lambang kebijaksanaan dan pengetahuan. Tapi ramai percaya ia mewakili kuasa yang memerhati dunia di bawah satu sistem, satu dunia, satu kuasa. Dari sebuah persatuan tukang batu yang kecil, Freemason perlahan-lahan membentuk struktur global. Mereka mencipta rangkaian persaudaraan antarabangsa yang dikawal ketat dengan simbol, sumpah dan peringkat rahsia. Ahlinya berikrar setia kepada Great Architect of the Universe, satu istilah yang nampak umum tapi penuh makna tersembunyi. Islam memandang ini berbahaya sebab konsep Tuhan mereka bercampur dengan fahaman sekular dan liberal. Selepas Freemason berkembang di Eropah, mereka mula membina satu jaringan global yang halus tetapi sangat berpengaruh. Dari kumpulan rahsia tukang batu, kini mereka menjadi pengatur arah dunia moden. Mereka mula memasuki bidang politik, ekonomi dan media. Setiap negara yang mereka jejak, mereka menubuhkan logi iaitu markas rahsia tempat mereka bertemu dan merancang strategi. Dari logi inilah lahir idea-idea liberal dan sekular yang menolak hukum Tuhan, menggantikan dengan undang-undang manusia. Abad ke-18 menyaksikan Freemason masuk ke Amerika. Ramai pengasas Amerika Syarikat adalah ahli Freemason seperti George Washington dan Benjamin Franklin. Mereka meletakkan simbol dan prinsip Freemason dalam sistem politik negara itu. Motto "And God We Trust" yang nampak beragama sebenarnya mempunyai makna tersirat. Bukan Tuhan yang sebenar, tapi Great Architect of the Universe yang mereka sembah secara simbolik. Dari situ, prinsip Freemason menyerap ke dalam demokrasi, sistem perbankan dan jaringan global yang kita kenal hari ini. Mereka membina sistem kewangan antarabangsa yang akhirnya melahirkan Bank Dunia dan IMF, institusi yang kelihatan seperti membantu negara miskin, tetapi hakikatnya mengawal ekonomi dunia melalui hutang dan syarat tersembunyi. Media global pula menjadi alat mereka untuk membentuk pemikiran masyarakat. Filem, lagu, berita dan hiburan semua dihiasi simbol yang membawa mesej bebas tanpa agama. Itulah ideologi Freemason yang disemai perlahan-lahan. Dalam dunia politik, ramai pemimpin besar secara terbuka atau diam-diam menjadi ahli logi Freemason. Di Eropah, mereka gunakan pengaruh untuk menggulingkan sistem beraja dan menggantikan dengan republik. Di Timur Tengah pula, mereka meniup semangat nasionalisme supaya umat Islam berpecah dan meninggalkan khalifah. Freemason bukan hanya organisasi, tapi sebuah idea yang menyusup dalam hampir setiap sistem pendidikan, undang-undang, hiburan dan perbankan. Mereka percaya satu hari nanti, dunia akan bersatu di bawah satu pemerintahan global. New World Order,
Satu dunia, satu sistem, satu kuasa, tanpa batas agama. Banyak pemikir Islam melihat ini sebagai persiapan awal ke arah pemerintahan Dajjal. Sebab semua elemen yang disebut dalam hadis tentang akhir zaman sudah mula terbentuk. Sistem global, kawalan ekonomi dan propaganda media. Dunia nampak moden dan bebas. Tapi sebenarnya dikawal oleh segelintir manusia yang berpakaian seperti pemimpin, tapi berfikir seperti Freemason. Persoalannya, adakah mereka masih beroperasi hari ini? Jawapannya ya, mereka tidak lagi berselindung. Di banyak negara, bangunan legi Freemason berdiri secara terbuka, namun fungsi sebenar tetap dirahsiakan. Dan hari ini, di tengah kekacauan dunia, ramai yang percaya Freemason sedang melangkah ke fasa akhir. Rancangan mereka membentuk satu kerajaan dunia. Setiap gerakan rahsia mempunyai simbol. Tapi tidak ada simbol yang lebih banyak muncul di seluruh dunia selain simbol Freemason. Mereka percaya setiap lambang membawa tenaga dan makna tertentu. Dan di situlah kuasa sebenar mereka disembunyikan. Simbol paling terkenal ialah All-Seeing Eye, mata satu di dalam segitiga. Ia melambangkan kuasa yang melihat segala, seolah-olah Tuhan, tapi hakikatnya ia simbol ilmu dan kuasa manusia yang menggantikan peranan Tuhan. Simbol ini juga dikenali sebagai Eye of Providence dan terpahat jelas di atas piramid wang dolar Amerika Syarikat. Ia bukan kebetulan. Wang adalah alat kawalan dunia dan simbol mata itu adalah tanda pengawasan global yang mereka impikan. Piramid pula menggambarkan hierarki kuasa di bawah ramai. Di atas hanya segelintir yang mengawal segalanya. Simbol kedua ialah kompas dan sesiku. Dua alat yang digunakan oleh tukang batu. Tapi dalam falsafah Freemason, ia membawa makna moral dan kawalan diri. Kompas melambangkan batas akal, manakala sesiku melambangkan keseimbangan moral. Di tengah-tengahnya huruf G yang dikatakan bermaksud God atau Gematria. Tetapi ramai ahli sejarah percaya ia bermaksud Great Architect of the Universe. Tuhan versi mereka yang tidak terikat dengan agama mana-mana. Mereka juga menggunakan simbol cahaya, bintang dan angka rahsia seperti 33 tahap tertinggi dalam Freemasonry. Simbol-simbol ini muncul dalam seni bina, bangunan kerajaan, gereja, filem, malah logo syarikat besar yang kita guna setiap hari. Cuba perhatikan mata satu dalam logo syarikat, bentuk piramid dalam struktur bangunan, atau lambang kompas tersembunyi dalam filem Hollywood. Semua ini bukan kebetulan. Ia cara halus untuk memperkenalkan simbolisme mereka dalam budaya popular, supaya dunia biasa dengan tanda mereka tanpa sedar. Banyak penyanyi dan pelakon menggunakan gerakan tangan seperti menutup satu mata, membentuk piramid atau memakai pakaian dengan simbol mata. Ramai kata ia sekadar gadget, tapi bagi pemerhati Freemason, semua itu adalah ritual simbolik yang menandakan pengaruh mereka dalam industri hiburan. Dalam sejarah Islam, Nabi pernah mengingatkan bahawa menjelang akhir zaman akan muncul satu fitnah besar, Dajjal bermata satu yang mengaku sebagai Tuhan. Ulama moden melihat simbol mata satu ini seolah-olah bayangan kepada sistem Dajjal, bukan makhluk itu sendiri, tapi sistem yang menyiapkan jalannya. Dunia kini sudah dilingkari dengan simbol yang membawa mesej sama. Manusia menggantikan Tuhan, moral jadi nisbi, dan kebenaran ditentukan oleh kuasa. Itulah mesej tersirat di sebalik setiap lambang Freemason. Selepas Freemason menembusi sistem politik dan ekonomi dunia, satu pergerakan baru muncul, Zionisme. Ramai sarjana berpendapat kedua-duanya berkongsi akar falsafah yang sama, kepercayaan bahawa manusia tertentu dipetiah untuk memerintah dunia. Freemason lahir di Eropah sebagai kumpulan intelektual sekular, manakala Zionisme lahir dari ide bangsa Yahudi untuk menubuhkan tanah air sendiri di Palestin. Tapi hubungan antara dua gerakan ini tidak pernah terputus. Ramai pemimpin awal Zionis, termasuk Theodor Herzl, dilaporkan mendapat sokongan dan perlindungan daripada ahli Freemason berpengaruh di Eropah. Dalam logi rahsia, perbincangan tentang tanah yang dijanjikan sering disebut bukan hanya sebagai isu agama Yahudi, tetapi sebagai simbol kuasa dunia. Apabila Britain menguasai Timur Tengah selepas Perang Dunia Pertama, lahirlah Deklarasi Balfour tahun 1917, surat rasmi kerajaan British yang menyokong pembentukan negara Yahudi di Palestin. Ramai tak tahu, tokoh di belakang deklarasi ini adalah ahli Freemason yang aktif dalam politik British.
Dari situ gerakan Zionis mula mendapat dana dan pengaruh besar melalui rangkaian perbankan antarabangsa, media dan diplomasi, semuanya struktur yang sudah lama dibentuk oleh Freemason. Apabila negara Israel diisytiharkan pada tahun 1948, dunia menyangka ia hanya isu agama, tapi sebenarnya ia adalah hasil rencana panjang sejak berabad-abad. Lambang Israel sendiri mengandungi unsur simbolik bintang 6 mata atau Star of David yang digunakan sejak zaman Freemason awal sebagai simbol ilmu dan keseimbangan kuasa. Kini lambang itu terpampang di bendera Israel, menjadi tanda bahawa impian lama Freemason dan Zionis akhirnya menjadi realiti penguasaan ke atas tanah suci, pusat spiritual dunia. Dalam masa sama, banyak institusi global dari media, bank hingga dasar luar negara Barat dikawal oleh kelompok yang menyokong agenda Zionis. Mereka membentuk naratif dunia bahawa sesiapa yang menentang Israel adalah ekstremis. Hakikatnya inilah permainan kuasa yang dirancang sejak ratusan tahun, memisahkan dunia Islam, memecah belah negara Arab dan menghapuskan sistem khilafah supaya tiada siapa boleh menghalang mereka. Hari ini pengaruh itu bukan lagi rahsia. Dunia hiburan, teknologi dan ekonomi global masih menggunakan simbol yang sama, piramid, mata satu dan bintang 6. Freemason dan Zionis mungkin berbeza nama, tapi hala tuju mereka satu, membina dunia baru tanpa nilai agama, tanpa hukum Tuhan, dunia moden yang nampak bebas, tapi sebenarnya dikawal oleh ideologi lama yang menolak wahyu. Dan setiap kali Palestin dibom, kita sedang lihat hasil akhir daripada perancangan yang bermula sejak lagi batu Freemason di Eropah dulu. Selepas kita melihat bagaimana Freemason membentuk sistem dunia dan berhubung dengan Zionis, kini persoalan utama muncul, apa pandangan Islam terhadap gerakan ini? Adakah ia sekadar organisasi sosial atau ancaman terhadap akidah umat? Jawapannya jelas, Freemason bertentangan dengan ajaran Islam dari asasnya. Dalam Islam, seluruh hidup seorang Muslim mesti berpaksikan kepada tauhid, mengesahkan Allah dalam segala hal. Tapi Freemason mengajarkan konsep Great Architect of the Universe, Tuhan yang tidak beragama, boleh diertikan mengikut kepercayaan masing-masing. Nampak seperti toleransi, tetapi hakikatnya itulah bentuk kufur paling halus. Kerana ia menolak keunikan Allah yang Maha Esa, Freemason juga memperjuangkan idea bahawa semua agama adalah sama dan tiada kebenaran mutlak, sedangkan Islam menegaskan hanya agama Allah yang benar di sisinya. Itulah sebab utama para ulama seluruh dunia menolak fahaman ini. Majlis Fatwa Al-Azhar, Mesir pada tahun 1978, mengisytiharkan bahawa Freemasonry adalah organisasi yang sesat dan berbahaya kepada akidah. Di Malaysia pula, Majlis Fatwa Kebangsaan menetapkan bahawa umat Islam haram menyertai atau membantu mana-mana aktiviti Freemason kerana fahaman mereka bercanggah dengan syariat. Ini bukan tuduhan kosong. Kajian oleh para sarjana Islam mendapati banyak ritual Freemason menyerupai upacara agama kuno yang memuliakan simbol dan cahaya, bukan menyembah Allah, tetapi konsep manusia sebagai pencipta moral. Mereka bersumpah rahsia, berhierarki seperti imam palsu, dan menjadikan kebebasan mutlak sebagai Tuhan baru. Inilah bentuk sekularisme ekstrem yang menolak wahyu dan menjadikan akal sebagai penentu kebenaran. Islam tidak menolak ilmu, tapi Islam meletakkan ilmu di bawah petunjuk wahyu. Freemason meletakkan ilmu di atas wahyu, di situlah pertembungan besar berlaku. Lebih bahaya, gerakan ini masuk secara halus ke dalam masyarakat melalui idea kemanusiaan, derma dan persaudaraan sejagat. Ramai orang tertipu kerana melihat wajah lembutnya, sedangkan di sebaliknya ia menanam benih liberalisme dan pluralisme agama. Nabi Muhammad telah memberi amaran tentang golongan yang menyeleweng daripada ajaran baginda dengan wajah yang nampak baik. Baginda bersabda, akan datang satu zaman orang menyeru kepada pintu neraka. Barang siapa menyahut mereka, akan dilemparkan ke dalamnya. Itulah sifat Freemason, menyeru kepada cahaya palsu. Dalam sejarah moden, banyak pemimpin Muslim yang menyertai Freemason akhirnya menjadi alat penjajah kerana mereka menganggap agama penghalang kemajuan. Freemason bukan lagi kisah sejarah lama. Hari ini pengaruhnya meresap ke dalam hampir setiap ruang kehidupan manusia moden. Tanpa kita sedari, mereka tidak lagi memakai jubah dan bertemu di logi rahsia.
Mereka kini berada di sebalik skrin, di papan iklan, di muzik, di pakaian, bahkan di tangan kita sendiri. Dunia hiburan menjadi saluran paling berkesan. Filem-filem Hollywood syarat dengan simbol mata satu, piramid dan ritual kuno, dibungkus dalam bentuk hiburan supaya penonton terbiasa melihatnya. Lagu-lagu popular, gerakan tangan artis, dan konsert besar sering menggunakan simbol yang sama, seolah-olah satu ritual global yang menormalisasi fahaman mereka. Dalam industri fashion, banyak jenama terkenal menampilkan simbol Freemason dalam rekaan baju, kasut dan aksesori. Ia dianggap art dan estetik, tetapi sebenarnya memperkenalkan ideologi bahawa manusia bebas menentukan moral sendiri. Dalam politik pula, idea liberal dan sekular yang mereka tanam kini menjadi dasar kebanyakan negara moden menolak agama daripada sistem undang-undang. Itulah cita-cita Freemason. Sejak berabad-abad, dunia tanpa hukum, Tuhan, teknologi juga menjadi senjata baru. Dengan media sosial, mereka tidak perlu berperang untuk menawan umat, cukup dengan mengubah fikiran generasi muda supaya mengejar kebebasan tanpa batas. Freedom yang mereka laungkan bukan kebebasan sejati, tapi kebebasan dari agama. Itulah bentuk penjajahan paling halus. Sistem kewangan global masih berputar di bawah simbol lama mereka. Piramid di wang dolar, mata yang melihat segalanya. Dari institusi Bank Dunia, syarikat teknologi gegasi, hingga media antarabangsa. Semua dikawal oleh jaringan pemikiran yang sama, kapitalisme, hiburan dan penguasaan maklumat. Inilah wajah baru Freemason, bukan organisasi rahsia lagi, tapi sistem dunia. Mereka tidak perlukan logi batu. Dunia ini sendiri sudah menjadi logi besar mereka. Di media, sesiapa yang bercakap tentang Tuhan dianggap konservatif, tapi yang menghina agama dianggap moden. Itulah kejayaan paling besar mereka apabila manusia mula malu mempertahankan iman. Namun Islam sudah memberi amaran. Nabi Muhammad bersabda, akan datang satu zaman yang batil dianggap benar dan yang benar dianggap batil, dan kita sedang hidup dalam zaman itu. Semua ini bukan untuk menakut-nakutkan, tapi untuk menyedarkan bahawa pengaruh Freemason bukan lagi di luar sana, tapi di dalam sistem yang kita guna setiap hari. Setiap fitnah besar pasti berakhir dengan satu penentuan, dan ramai ulama berpendapat sistem yang dibina oleh Freemason hanyalah persiapan untuk fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Kemunculan Dajjal. Nabi Muhammad telah memberi amaran bahawa Dajjal akan muncul membawa syurga dan neraka palsu, mengaku dirinya Tuhan, dan disokong oleh sistem dunia yang telah siap sebelum dia datang. Lihatlah dunia hari ini, satu kuasa global yang mengawal maklumat, ekonomi dan pemikiran manusia. Itulah sistem yang disiapkan secara senyap sejak berabad-abad dan kini menjadi nyata di hadapan mata. Freemason tidak semestinya orang yang memakai simbol mata satu, tetapi ideologi yang mereka tinggalkan, dunia tanpa agama, tanpa batas dosa. Itulah yang sedang menyiapkan jalan untuk Dajjal memerintah dengan penipuan. Dalam hadis sahih, Nabi bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakan Adam hingga kiamat selain fitnah Dajjal, dan hari ini, manusia sudah mula menyembah teknologi, kuasa dan wang seolah-olah itulah Tuhan mereka. Inilah bentuk penyembahan baru yang tidak memerlukan patung. Cukup dengan hati yang lupa pada Allah. Freemason berjaya bukan kerana kekuatan mereka, tapi kerana kelemahan iman manusia. Bila manusia sibuk dengan dunia, sistem mereka berfungsi tanpa disedari. Bila umat Islam berpecah, mereka tidak perlu berperang. Mereka hanya tunggu kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Namun Allah tidak akan biarkan kebatilan menang selamanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, mereka merancang dan Allah juga merancang. Dan Allah sebaik-baik perancang. Dajjal mungkin akan muncul, membawa sistem ini ke puncak, tapi akhirnya akan dikalahkan oleh Nabi Isa. Dengan izin Allah, saat itu dunia akan tahu, tiada kuasa yang lebih besar dari kuasa Allah. Itulah sebabnya kita diajar membaca surah Al-Kahfi setiap minggu sebagai pelindung daripada fitnah Dajjal dan sistemnya. Dunia boleh berubah, teknologi boleh canggih, tapi kebenaran tetap satu. Hanya Allah yang berhak disembah. Inilah masa untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada solat, kembali kepada iman sebenar. Kerana bila sistem dunia semakin gelap, cahaya hanya datang dari hati yang yakin kepada Allah. Jangan takut pada Freemason.
Jangan gentar pada Dajjal, tapi takutlah jika iman kita lemah. Sebab fitnah akhir zaman bukan di luar, tapi di dalam diri manusia. Akhirnya semua kuasa dunia akan runtuh. Semua sistem palsu akan hancur. Dan hanya kalimah la ilaha illallah yang akan kekal di bumi ini.